Cita Global Berhad raih kontrak besar ringgit Malaysia 156 juta daripada JKR untuk membina perumahan tentera Pangkalan Mawila 2 di Sandakan, Sabah. Anak syarikat Cita Global Land Sendirian Berhad menerima surat setuju terima bertarikh 30 Mac 2026. Projek reka dan bina ini merangkumi kediaman kekal keluarga anggota TLDM lengkap dengan surau, pusat jagaan kanak-kanak serta kerja mekanikal dan elektrikal. Projek akan dilaksanakan dalam tempoh 40 bulan dari tarikh milikan tapak. Cita Global yakin tiada risiko luar biasa, hanya risiko operasi biasa industri pembinaan dengan langkah mitigasi untuk pastikan kelancaran.